Delivery dua macam tunjuk sampel, I show you two types of sample first satu sampel number one sayur sayur capcay, ayam masak merah, okay, Indonesian chili sambal, and fish ball soup fish ball. Nasi dua dihantar. Okay, send for you rice for 2 packs. Kedua orang penuh Ini 4 orang pun boleh bedal. Alamak. Number 2, paket nombor 2, sambal goreng Javanese stir fried vegetable with tofu rendang. Okay, rendang. Dan juga sambal telur Nasi 2 paket. Rice also 2 paket. Okay, senang dihantar ke rumah. Hari-hari lauk lain-lain everyday different menu. Okay. Ni one of the set antara satu set. Nampak? Okay. Nampak kurang banyak ni nampak. Look like 4 packs banyak ni. Okay. Nampak. Ni another set. 4 lah, I rasa 4 packs lah. 4 orang banyak. Rendang awal. Okay. So fish ball dia meletup. Pada orang-orang yang suka lauk-lauk sup ni you can order. Dia ada menu. Sedap. Memang power. Ayam masak merah dia power. Sayur kuah air dia sedap letup. Very good. Jangan order monthly, awak boleh order untuk setiap bulan, setiap minggu, every week, or you can order individual day. Hari-hari apa yang awak nak hantar pun boleh. Very affordable, pasar pun dah mahal. Market very expensive now. Ready, masak and send. Orang hantar rumah. Pada orang-orang those who's working but got no time to cook for the parents or for the family, pada keluarga yang tak ada masa nak masakkan untuk mak bapak ataupun anak di rumah, awak boleh order cara begini Monday to Friday. Lama 1 bulan dia akan kasih awak menu. Give you the menu from Monday to Friday every week. Okay, so you don't have to worry. You just see the menu, call her whatever, or you make a monthly payment or weekly payment or daily payment pun boleh. Senang. Jangan susah-susahkan mak-mak kat rumah dah utuh dah tua. Your family parents so old already, so you can just order dan dia hantar ke rumah. Nombor tak betul. Very sedap kat ayam. Sedap betul. Memang lauk-lauk rumah. Sambal goreng Javanese fried vegetable. Awak boleh order ikut set lah. Dia datang set. Senang lah. Tu ada orang tanya kan ada orang buat tefen mangkuk tingkat. Inilah dia sambal goreng ni pun sedap berpakol. Dia punya sup power. Rendang.
Rendang ni pun very good. Memang sedap. Kau warung Yam. Awak telefon, perempuan pakai dakwah this Muslim girl with the tudung, with the hijab dia akan telefon awak. Okay? Awak call. Halal, Muslim owned. Apa kurang? Apa yang kurang? Semua meletup. Tengok. So fishball dia power lah. 3 kali aku cakap. 3 times I say the fishball soup power. Ayam masak merah pun power. Buat order gila. Bukan order like I say the only one for tomorrow, untuk besok sahaja pun boleh Kau lah tanya besok menu apa, nanti cakap. Okay? Pay now. Dah. Besok dia hantar depan pintu. Pay now, tomorrow stand right in front of your door. Tapi nampak. Tipin servis, tipin hantar mangkuk tingkat. Macam mana pergi lah dia? Awak makan sambal goreng, sayur, rendang, sambal telur. Tadi dapat rasa ni sikit. Dapat rasa ayam masak merah sikit. Sayur dia je dah sedap. Sayur dia je dah sedap. Sayur je dah sedap Cukup rasa. Rasa semua cukup dengar tak? Orang cakap ni rasa semua cukup. Perfect Telan Leo belum sikit. Bismillah jemput makan Bismillah. It's a 101% compliment Absolutely the food is so amazing. Very very sedap So yang penting Okay. Dia order hari-hari tau. Hari-hari Monday to Friday for every week. Setiap bulan. Setiap bulan dia buka menu. Jadi orang-orang ibu yang duduk rumah yang tak boleh masak pakai apa, anak-anak bekerja, ini adalah satu cara yang senang dan ringkas makan. Tapi memang sedap. Memang sedap Dia kalau tak nak order tiap minggu pun boleh order tiap hari. Can order every day also if you want daily. They can order, you just call them what you want to order. Call Warung Yam to make your booking for May, June, July, August. Satu pack, 2 pack, 3 pack, 4 pack. 1 day, 2 days, weekly or monthly. Right? Memang power. Jerawat lah, jerawat, pimple. Kalau pen ni masuk, kita OT. Okay? Kalau tak, kita balik. Okay? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik.